Sekarang nombor 2. Najmi dan Najahan ialah dua orang adik-beradik yang berkedai kek dan roti bersama-sama. So ni Najmi, ni Najahan. Nazmi buat kek. Dia kata keuntungan daripada hasil jual kek pada hari ini ialah 1,235.60 sen. Baik, Mak Nazmi, wah banyaknya. Keuntungan daripada roti ini adalah kurang daripada jualan kek. Maknanya kurang, maknanya ialah sikit lah untungnya. Jadi soalannya apa? Jumlah hitungan tu. So kita boleh buat dia punya matematik. Bila jumlah ialah si Najmi tambahlah dengan Nazahan. Nama sama lah. Kita kena buat Najmi tambahlah dengan Nazahan. Data yang kita nampak secara langsung, yang tersurat, yang nampak adalah si Nazmi RM 1235.6. So Nazahan ni tersirat, dia kata kurang. Jadi maknanya kita kena kurangkan daripada Nazmi. So maknanya Nazmi 1235.6 tolakkan dengan 673.90. Kita buat tolak. 60 sen tolak 90 sen tak boleh. Pinjam sini 4, sini ada 10. 4 buang 3 boleh. 3 buang 7 tak boleh, pinjam 1. So sini ada 10. 1 boleh 16. Tengok nampak ni dah nombor 11. So 11 tolak tu boleh ialah pinjam sini jadi 10. So tolaklah. Sifar 10 buang 9 1 tambah 6 7 titik. 4 boleh buang 3 1. 3 buang 7 tak boleh. 10 buang 7 3 tambah dengan 3 6. 10 buang 6 4 tambah 1 5. So itulah dia punya keuntungan si Nazahan. Letaklah dekat sini 561.30. So dia kata jumlah, so buatlah tambah. Buatlah tambah. Cikgu buat kat sini lah. RM 1235.6 tambah RM 561.7 sifar. Kita tambahkan. Sifar 13 1 7 6 3 9 5 2 7 1. So inilah jumlah keuntungan mereka berdua. Boleh? Baik. Tetapi kalau awak tak pandai tambah, tak pandai tolak, tapi awak jenis orang yang tahu apa nak buat, so apa nak buat? So kita buat ayat matematik. Sama juga. Najmi tambah dengan Nazahan. Najmi berapa? Dah. Nazahan berapa? Tak tahu, tapi apa ayat matematiknya? Ni yang Nazahan ni. Kau buat tolak kan? Daripada siapa ni? Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kan daripada Najmi kan? Yang 6, 1, 7, 3 ni? Soalan yang dibagi. Bagi kata kurang. Jadi buatlah dalam kurungan RM 1235.60 sen tolakkan dengan RM 673.90. Dah. Buat macam ni je pun dah dapat markah. Belum buat jalan kerja ni. Buat sini. So terpulang pada awak lah. Cuma nasihat cikgu, kalau buat ayat matematik ni buat. Jawapan salah tak apa. Alright.